Engku Imran menyambut kehadiran Izwan Zain dengan hati yang terbuka. Baginya, Izwan kini bukan sekadar suami kepada Era Fazira, tetapi sudah pun menjadi sebahagian daripada keluarga mereka. Kehadiran itu diterima dengan baik, penuh rasa hormat dan kematangan demi kebahagiaan semua pihak. Emran atau Engku Imran Engku Zainal Abidin yang berusia 50 tahun, luahkan rasa gembira dia sebab akhirnya berpeluang bertemu dengan Izwan yang kini bergelar bapa tiri kepada anak perempuannya, Engku Alisha. Momen ni memang bermakna buat dia sebab dapat lihat hubungan baru dalam keluarga mereka berkembang dengan penuh kasih sayang. Sekejap, kalau suka video seperti ni, like dan subscribe dulu, boleh tak? Okey, jom sambung. Selamat datang ke dalam keluarga kami, Mr. E. Saya gembira akhirnya dapat berjumpa dengan ayah tiri Alisha, katanya dengan nada penuh mesra. Perkongsian itu dibuat oleh Emran menerusi satu hantaran di Instagram miliknya pada pagi Isnin. Dalam hantaran tersebut, Emran turut memuat naik sekeping foto yang memaparkan dirinya bersama Izwan ketika mereka menghantar Engku Alisha ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA. Menurut Emran, Alisha akan berangkat ke United Kingdom bagi mengikuti kursus pendek di University Oxford. Kata Emran lagi, peluang itu diperoleh selepas Alisha berjaya mencatat keputusan yang sangat cemerlang dalam peperiksaan IGCSE yang baru sahaja diumumkan. Perkongsian tersebut nyata menarik perhatian ramai, malah turut menerima pelbagai komen positif daripada warganet yang tumpang bangga dengan pencapaian Alisha. Alisha baru-baru ini menerima tawaran istimewa untuk mengikuti kursus jangka pendek di University Oxford, United Kingdom, hasil daripada pencapaian cemerlangnya dalam peperiksaan IGCSE. Emran berkongsi bahawa mereka bertiga sempat menghantar Alisha berlepas di KLIA pagi semalam, satu detik yang penuh makna buat keluarga mereka. Bagi rekod, Emran sebelum ini pernah berkahwin dengan Era atau Fazira Wancek pada 25 Oktober 2007. Namun, perkahwinan itu berakhir selepas 7 tahun dan mereka mengambil jalan berpisah. Daripada perkahwinan itu, mereka dikurniakan seorang anak perempuan iaitu Engku Alisha yang kini berusia 16 tahun dan sudah mula mencipta pencapaian akademik membanggakan. Selepas itu, Era bertemu jodoh dengan Izwan dan pasangan ini selamat diijab kabul pada 12 Disember lalu, menyatukan kembali keluarga dalam suasana penuh bahagia. Perkembangan ini nyata membawa kegembiraan kepada semua yang terlibat, lebih-lebih lagi melihat Alisha memulakan pengalaman baru di peringkat antarabangsa sambil dikelilingi sokongan penuh daripada keluarga.